Aku nak pakai ni. So, Hakim dah bawa Wana pergi klinik. Awak okey tak? Tengok ni ada darah atau tak? Okey tak? Tak okey Dah dah. kata apa? Doktor kata saya kena ambil darah. Bawa kat sini. Itu main dia buat apa? Kita main lagi klinik lah. Dia kan sakit. Pingsan tadi petang. Kenapa dia pula beri nak main dia? Okey. Yang doktor tadi ayah halang you kan? Ada cakap apa? Ada tarik you kan? Kan tak ada kan dah bagi tahu you. Ayah datang sini Macam tengok. mana ada jumpa lain? Jom. Yang boleh main you. Saya nak kena makan payah. Okey, semalam huru-hara game Persahabatan 3 masih huru-hara. Dan hari ni kita boleh tengok perempuan. Korang bertudur ni untuk apa sebenarnya? I mean like, kau nak ambil hati aku ke apa? Bukan, sebab semalam pasal kes Wana, aku tengok dekat video TikTok yang mana Wana dengan Nana bergaduh dekat klinik. Lepas tu korang hari ni macam semua nak suruh kita tak bercakap pasal benda ni. Semua nak suruh kita kudahkan benda ni keadaan. Jahatin diorang. Mana apa cerita semalam pasal tu? Semalam saya pergi klinik, Hakim bawa saya. Tak tahulah pula dia ni tiba-tiba datang marah-marah macam tu. Orang tengah tak sihat. Itu bukan korang dah berbaik ke? Bila masa kita orang baiknya? Kita orang takkan berbaik. Dia tak ada common sense langsung. Tujuan game Persahabatan 3 ni, Am dah huraikan game tu secara adil tanpa pemilihan sendiri tau. Which mean Am dah separatekan team, Am dah buat korang jadi team ni, jadi kerjasama. Mana kerjasama korang? Tak nampak persahabatan tu kat situ. Dan 3 game kita buat tau. Futsal, badminton, basketball. Mesti ada yang benda tak kena kat korang. Macam mana nak settlekan benda ni? Dia yang tiba-tiba datang marah-marah macam tu kan? Mana saya tahu? Okay, sekarang ni macam ni lah. I nak cakap. Okay, untuk Nana, I nak cakap kat you lah. You tahu kan, you nak jadi tunang I kan? You know that, right? Why you... Belum tunang lagi kan? I cakap I baru nak jumpa your mom, betul tak? Ini ambil mic. Nah. You dah ada niat you not want to meet my mom. You already my tunang. Feel Baru it? nak jumpa, bukan nak tunang lagi. Do you dah tunang I right now? Bila masa? You ni dah kenapa? I nak cakap dengan you right now. Why you tiba-tiba nak touch Hakim? Biarlah sebab I tak suka tengok Hakim tak boleh, tiba-tiba pergi you. kat Wana. Saya mengkali buat bodoh. Jangan main touch korang. Tak, dari tu. Ha? Saya tak touch orang. Okay, so sekarang ni macam ni lah. Tak, Nana, you faham tak, Nana? You kenapa nak marah-marah ni? Betul tak apa yang Nana cakap? Nana cakap tu betul. Apa yang betulnya? Dia mana? Boleh jumpa lagi. Tapi Hakim nak tolong Wana. Bila? Daripada hari tu cakap bila nak jumpa? Bila? Okay, kita jumpa esok lah. So drastic. Kita gerak esok. Ke mana? Boleh. JB. Akhirnya betul-betul orang JB ke? I orang KL. Okay. Family area kat JB. Family ada kat JB? Yes. Bukan orang JB lah? Family area kat JB. So ada orang JB lah. Kali. Kenapa? Kenapa Fah? Tidak tadi saya. Apalah Am. Tak, okay sekarang ni macam ni lah Am. Esok Aira akan bawa Nana pergi jumpa family area dekat JB esok. Tomorrow. We cannot delay this cause Nana sekarang dah I don't know how to talk about this. Untuk kita further benda ni kan, Am bagi Aire buka mata untuk Aire fikir balik lah. Okay, Aire nak ke satu hati dengan orang yang mencintai orang lain? Like I told you before this, I don't even care. If I like someone, I will effort. Don't even care. Even though Nana masih rapat dengan Hakim. It's not my problem. Benda ni. Okay. Cause I love her so much. Itulah Nana rapat dengan Hakim. Kalau tak, kenapa Hakim care dekat saya? Saya tak minta pun dia care dekat saya. Dia sendiri yang tonjolkan diri dia and care dekat saya. Bila terfikir balik kan? Takkanlah sebelum saya pengsan tu, you nanti saya tolong. Tak, semalam Okay. masa aku teman Wana pergi klinik, aku ada bagi tahu Nana aku teman Wana pergi klinik. Sebab itulah Nana datang. Dan Nana buat kecoh. Dan Hakim biarkan benda tu jadi hura-hara. Saya nak tengok. Saya tak tahu pun Nana tiba-tiba mengamuk. Tengok Airil. Benda ni Airil tak nampak ke? Dia masih mengejar orang lain Airil. Kau pun beria. Sama-sama beria. Bagus. Aduh. Okay, I don't even know what she talk about. But my heart is still love her so much. Macam mana kita cintakan orang yang tak cintakan kita? Because love is loyalties. Kalau dah sayang tak boleh buat apa Bro, Kita tanya situasi Hakim. Hakim, kalau betul Hakim chat Nana,
Hakim bawa Wana pergi klinik. Bermaksud apa benda tu sebenarnya? Tak faham apa intention benda tu. Sebab semalam budak lelaki semua busy. Lepas tu budak perempuan pun tak ada siapa nak teman Wana. Betul lah. Ada je. mana ada? Sebelum tu Ilya nak buat Sebelum tu Ilya nak bawa saya pergi klinik, tapi dia nak offer diri dia untuk Mana ni. ada? Habis daripada pergi klinik tu, lepas Nana ni balik, kita orang ada je keluar pergi beli makanan, bubur untuk saya. Betul. Apa yang Wana cakap betul. Semalam abang ajak Ilya makan lah. Saya ada rekod lah. Wana ada record. Perasan. Wana ada record. Saya ada bukti. Yang kita orang keluar pergi makan. tiba-tiba. Tak. Mana ada semalam. Kau nak abang ajak manipulate Ilya apa makan. lagi, jantan? Kalau tak aku tak update kat Nana Kau kot. pelik-pelik lah dia. Penipu. Betul lah sayang. Balik sikit kat Nana. Soalan tu berbalik pada Nana. Sayang. Adakah you nak? Siapa suruh tak say? Saya tak say. Mana? Adakah you, Nana, mengejar orang yang tak suka dengan you? Tak nampak Hakim suka dia. Kalau Hakim suka dia, Hakim tak akan cintakan dua orang dalam masa sama. Tak betul. Dia sebelum aku kenal Nana, aku kenal Wana dulu. Okay. Lepas Wana, aku kenal Nana. Fah, duduk Fah. Duduk Fah, jangan kacau kali. Anak bila dia? Kejap lagi Fah, kejap lagi. Fah, tunggu habis konten lah Fah. Kipas lah. Sumpah. Kau keluar lah, kau keluar. Apa dia tadi? Teruskan Hakim. Dia macam ni. Aku kenal Wana dulu, baru kenal Nana. So, bila dalam hubungan ni, kalau aku rapat dengan Wana sekalipun, aku tak akan wujud ke orang kedua. So, kenapa ada Nana? Okay, dia macam ni lah. Macam ni balas. Macam rapper pula. Lelaki, kalau dia sayang, dia cinta pakai hati. So kalau dia ada dua, so means dia cinta pakai nafsu. Nafsu. Itu tak boleh. Mana aku salah tu? Ini sangat-sangat relate dengan semua perempuan yang dekat luar sana Lelaki kalau dah sayang perempuan tu, dia tak akan pilih kedua, ketiga, keempat. Sebab apa? Sebab nafsu. Weh, kau mana? Wana. Langsung. It's not about it. So Nana love Hakim sebab nafsu. Okay, macam ni. So kalau you cakap pasal kedua tu ada nafsu, bermaksud you boleh terima lagi kalau lelaki tu bercinta sebab nafsu yang kedua tu. You tu boleh terima lagi lelaki tu. Setengah perempuan, dia tak akan terima dah kalau lelaki tu ada feeling. Lelaki kahwin dengan Oh, saya sejujur-jujurnya tak adalah nak sangat pun dekat dia. Macam dah kurang sangat. Tapi sebabkan macam mana sayang tu masih ada, kita still perjuangkan lah. Sebab sayang tu tak selamanya kekal. Dia boleh turun 100% boleh pergi 40, 50 macam tu. Turun, benda merah. Tak, salah. Wana cakap salah. Dia cakap betul ke apa? Dia cakap ikut apa yang tak dapat tu dekaitkan dengan semua orang. Ada je lelaki kahwin dengan Tak, saya cakap sesetengah lelaki. So kalau rasa diri tu salah, terasa lah. Aku tak salah. Kalau tak salah tak terasa. That's it. I nak tanya you Hakim. You sayang kat I kan? Kenapa you senyum? Cakap lah. Jangan. Takkan nak cakap. Kenapa macam terpaksa? Kalau sayang tak perlu kata-kata, senyum apa? Ha? Okay. Ya. You apa yang cakap you? Apa yang cakap? Diamlah. You nak sayang apa kat Hakim? You apa yang mengarut ni? I nak tunangan you. Diam. I tak nak tunangan you. What the heck do you? Before apa ni shoot semalam, What the heck, you? saya nampak Aira dengan Kali makan. Kau buat cerita. Kau buat cerita lah kau ni. Pasal you nak tunang dengan I. Ada bukti. Sorry to say. Kau nak senyum apa? Kau nak senyum apa? Kau ingat kelakar ke? Aku tak senyum. Dia nampak muka aku senyum. Tak ada kan? Asal kau senyum? Asal kau muka muka kau asal senyum weh. Oh sorry. Sorry saya nampak dia orang main sama-sama. Bukti mana bukti? Main basket ke? Muka kau Okay. penipu lah dia Before ni. shoot. Ya betul Am. Weh, Saya ada bukti. Dapat tu ada. Before. Saya ada bukti. So Mic. Saya nak mic. Bagi dia borak. borak lah kau. Kasi aku mic. Semua father key sebab Okay, kali chill out, nak ladies. Sam. Kat sekarang ni you nak backup dia kan? Aku kau faham? Video tu dia rakam, I cuma nak bola. I letak kat sini supaya kejar. I nak main bola, nak ambil bola sebab I nak main dengan Sam. Aku ada bukti lah. Ya, kau yang ambil rakam-rakam senyap tu kenapa? Batak attention ke? Dah. Dengki ke? Bagi mic dekat dia ni. Apa masalah korang ni? Apa benda aku pula kali weh? Aku nak bertunang dengan Nana ni. Esok nak pergi Johor. What the heck? Saya nak bola. Kenapa dia lepas satu ni? Sam pun tahu. Nak saya. Tu je depan kamera.
Nah bro, Yang ni Am nampak. Am ada. Okay. Ya betul kan saya dah cakap. Keli ni dia masih Tak, tu kali zoom, tu kali zoom. Dia buat video seorang. Aku rasa Jap, tu kali zoom. tak. What the heck? Serius lah. Shaking Fad. Shaking. Bangka. Ada sambungan video tu je kalau Amna. Sabar kawan-kawan. Dia main, so saya tak main. Stay. Tak manipulate. Dong edit aku sini. Play victim. Tengok. Bagi aku tengok sini mata aku. Tak puas hati lagi. Sabar. Tahu cerita. Sambungan. Nak cakap apa? Itu Michael Jordan, bukan aku. Itu Michael Jordan, bukan aku. Itu Michael Jordan. Dia cemburu dia kata Am. Aku dah nampak kan dia cemburu. Dengar tak? Aku pakai pot lah. Itu Michael Jordan, bukan aku Sumpah aku cakap. Serius. Carly. Okay, ambil duduk Serius, position tu jap. aku. Duduk position jap. Okay, duduk position. Serius gang, tu bukan Aira gang. Tu Michael Jordan gang. Nana saya depan. Ari tak ada macam tu gang. Bro, dah. Bagi mic. Bagi mic. What the heck tu? Bukan nak bila dia lagi. Sekarang ni, Am nak Bagi backup dia. bagi mic tak apa. Dah Saya pun tahu. Surah je lah. Aku tahu Okay. saya cuma naik bola tu je. Cerita sikit benda tu apa jadi? Okay, time tu saya tengah duduk kat tepi. Lepas tu saya nampak dia orang main bola sama-sama. Siapa? Betul. Ni, Kali yang ajak ni. I tunang ni. Ya, lepas tu you cakap you cemburu ke dia? Orang nak cakap you cemburu. Yelah, sebab dia nak ajak I tunang. Lepas tu tiba-tiba dia main dengan Tadi Kali. kata tak nak tunang ke dia? Biarlah Am. Saya nak tengok dia sama ada. Okay. Okay, masuk macam ni. You nampak tak kat situation dekat situ? Nampak. Okay. You nak jumpa pergi ke tak sebenarnya? I nak pergi. Nana, you lupa cakap. You ada masalah personality je. Apa? Sebab you bagi jawapan yang berbeza tau. Tadi you duduk satu, you kata tak nak. Dia tak ada Sekarang- pendirian. Kau tak ada penjelian ni, kau macam aku hari ni Nana. You okay ke tak Nana? Okay, I okay. Tadi kata tak nak jumpa, tapi sekarang you nak jumpa pula. Lepas tu you dah cemburu. You nak apa sebenarnya Nana? Kan I cakap I nak jumpa, nak tengok mak dia je. Tadi Nak jumpa mak you cakap tak nak tu? Tak nak. Kan you cakap tak nak jumpa dia, tak nak je tunang semua. Yelah, tak nak lah tunang, nak jumpa je mak dia. Dia jealous sebab Keli. mana ada? Basketball dengan Aira. Dah sebab dia buat macam tu kan tadi kan. Apa tadi? Yang kantoi dia ni kan. So I rasa I dah tak nak dekat dia. Tak nak dekat Hakim. Sini lah. Bagi mic banyak. Up. Bagi mic. Untuk babyku, I love you. Tak payah nak panggil baby. Okay, like this. Okay, you should understand. You tu tak boleh lari you. I nak bully dia you. Sebab dia, I nak penatkan dia supaya nanti dia penat. You faham tak? So sebab tu, I bawa bola tu laju. Macam lain je. You tak payah nak tipu I lah. What? Lain. satu team yang Nampak sangat memang you nak main dengan dia. Bro, macam ni lah Sam, aku cakap dengan kau. Sorry lah, aku bukan apa. Ni yang one thing. Sebenarnya, aku tak boleh dengan dia. Dia lari tak laju Sam. Kau faham tak? Girlfriend kau lari laju bro. Faham tak maksud aku? Girlfriend kau atlet bro. Ni, lari tak laju bro. So takkan aku nak. Ni buat cerita lah. Sekejap, hati I belah bagi sekarang ni. Airil, tolonglah jaga hati I. You, I jaga hati you every day. Jaga hati apa? You main bola dengan Kali. Okay, for real bro. Hakim dah lah sakitkan hati I. You pula nak sakitkan hati I sekarang ni. I main elok-elok je. Diam, kau jangan bercakap. No. Kalau you betul-betul sayangkan I, you takkan main dengan dia. You boleh ajak orang lain lah. Main bola tampar. Dia cakap you tak suka dia kan? Why this is can be story in this place? Nak main. Ada. Dia minta dulu bola dia ni. Okay, bagi aku cakap dulu tau. Jangan ada sibuk nak cakap. Okay, dalam video tu ikutkan saya nak main dengan Sam, tapi bola tu basketball ada dengan Airil je. Jadi saya terpaksa, tapi Airil macam ambil lah. Tapi dia tak nak. Dia tak nak kasih. Tapi macam lebih kepada bermain bukan nak ambil bola. Kau tu overthinking. Alah, overthinking lah kau ni. Kau salah dia macam kau overthinking pula. Dah. Over lah. Perempuan kat dalam dunia tak overthinking. Dah. Chill out. Eh, mak aku. Dah dikatakan sama masak panas. Duduk. Baby, duduk jap baby. Okay, good baby. Saya rasa Keli ni dia nak gunakan Sam sebenarnya. Sebenarnya dia masih ada hati dekat. Sebenarnya dia masih ada hati dekat Airil sebab masa semalam saya nampak diorang main tu memang sangat-sangat sweet. Sangat-sangat sweet. Sedangkan time dia main dengan Sam tak ada pun sweet, biasa-biasa je. Kau jujur lah Keli. Sebenarnya kau suka siapa sebenarnya? Denny, aku nak cakap. Sibuk lah. Denny. Denny. Pecah rumah tangga kau. Sebelum kau punya chin aku uppercut kan. Baik kau diam Kau apa mengarut lah kau. Parah. Come on lah bro. What's going on you? Okay, sekarang macam tu nak dapat confirm ah. Airil jangan main-main kau orang. Airil. Okay, Airil kata nak pergi Johor esok kan.
Siapa ikut you? Hari tu cakap Tasha dengan Tasha ni. dengan Fa. Fa. Okey. Kenapa Fa? Ibu nak main. Tak ambil lagi buku ni. Apa tadi you kali kata? You nak ambil bola. Tapi siap-siap pegang-pegang lagi. Reka-reka kita bukan. Siap pegang-pegang lagi main. Pegang-pegang. Ya betul dia pegang-pegang. Tolong nampak. aku. Nampak tu ada saksi Am. Bola. So, Dia make sense sikit. Okey. saya nak bukti apa lagi Am. Fa, okey. Am dekat sini. Fokus besok. Kejap. Dekat sini aku boleh nampak kali gunakan kau je lah. Tak macam ni. Esok fokus. Betul nak bawa mamak. Apa? Untuk apa? Untuk kau lari. Dah. Fa, Tasha, fokus untuk esok. Mana Tasha? Maksud bawa Tasha sekali esok, Fa, boleh? Esok saya ada. Okay, you bawa Tasha sekali kalau boleh. Tasha saya tak tahulah. I don't know. Tasha mana Tasha? Dia ni. Tak settle lagi ke? Ni lagi seorang. Oh, kalau tak cukup syarat tak apa. Kalau tak cukup syarat, Am yang akan ikut. Nak ikut. Jangan main tak Tasha. Mat. Fa, bagi mic. Dengan cerita Tasha dia sambung persekolahan dia. Okey, kita sama esok. Masuk esok Am akan ikut. Kalau betul ni tak payahlah, sebab drastik sangat kan. Untuk keselamatan Am kena ikut. Setuju atau tidak Iril? You have no choice. No, Tasha dia sambung Setuju sekolah. atau tidak Iril? You macam ni you tak kena bawa you. Bawa je lah. I setuju je. Kenapa dia bawa pula? Tu Hakim tu nak ikut sekali tu. Tak boleh, saya tak bagi dia. Dia ikutlah mana pun saya takkan bagi dia. Kalau saya cakap tak. Hakim, Am perlukan orang sama teman. Nanti ngantuk tak boleh. Bantu. Ya, semua ni. Okay, saya akan ikut. Bawa dia, saya akan ikut. Aku cakap awal-awal ni. Ini dah 4 orang, tadi 3 orang. Tak ada. I said no. Mam. Tak payahlah macam ni apa So. semua ramai-ramai. Okey. Orang nak jumpa Tak, soalan setuju ke tak? Tak setuju Am. Boleh situ Iril. Setuju. Tak macam ni kalau Am nak ikut, Hakim tak boleh ikut Am. Tak perlu bawa dia. Dia dengan saya. Besok kami ada hal nak pergi. Drive. Tak payah, tak perlu. Ni memang buat kelakar lah. Respect lah bos. Tak ada maknanya. Tak respect. Time ni kan. Tak boleh, tak payah. Kau orang ni. Aku cakap tak. Baik kita stopkan benda ni dulu. Sebab discussion untuk pergi tempat pun tak kereta lagi. Benda ni akan jadi mempanjangan. Kita jumpa esok dan saya akan bawa siapa yang saya akan bawa untuk esok pergi Johor. Okay. Cepatlah. Bye bye.